Cristiano Ronaldo marah dengan Rasmus Højlund. Baru je dapat gol kedua selepas tak skor untuk 21 game. Bukan main poyo terus buat C depan Abang Do sendiri. Apa benda ni weh? Tapi sebenarnya guys, Højlund buat celebration tu pasal nak beri respect kepada Ronaldo. Abang Do lah idola Højlund dan dia ialah sebab utama kenapa striker muda kita suka Manchester United. Perbincangan yang lebih penting sekarang ialah masa depan Rasmus Højlund. Menurut Fabrizio Romano, ada beberapa klub sekarang yang minat nak beli dia. Korang pun tahu prestasi Højlund selain daripada 2 game yang lepas untuk Manchester United memang teruk bye. First touch dengan whole play ke laut, larian ke dalam kotak penalti satu dimensi. Nampak memang kekok untuk seorang striker. Abang mengaku memang kebelakangan ini memang hantam dia kau-kau bila review game. Tapi adakah Rasmus Højlund ni kira overrated dan flop? Patut ke kita jual dia? Jujurnya tak. Ini ialah seorang striker muda yang tengah low confidence guys. Squad kita sekarang pun tengah terumbang ambing. Susah nak cari makan sebagai seorang striker bro. Tambah pula musim ini dia dah main di bawah 3 manager yang berbeza weh. Kalau nak cakap pasal harga Højlund mahal dan tak berbaloi, bukan dia yang menentukan market value bro. Untuk abang bagi dia masa lagi. Bukan semua orang boleh skor lawan pasukan Abang Do. Dapat korang macam mana? Simpan atau jual Rasmus Højlund? Komen kat sini.